Come on lah, dah tahun 2025 ni, kenalah upgrade kereta sikit. Sekarang orang dah tak pakai minyak petrol dah sekarang. Malaysia memang syurga makanan dah sekarang ada macam-macam yang canggih-canggih. Sejujurnya, saya jarang cover tempat makan macam ni. Tapi, apa kata hari ni kita buat top 3 makanan alaf baru di KL. Jom, kalau nak cari makanan alaf baru, mestilah bawa kereta alaf baru juga. Hari ni saya bawa EV Leapmotor C10. Jom. Lain macam tau, EV macam ni. So, dia tak ada button start. Kita letak kita punya kunci, tekan pedal, terus wah, boleh jalan. Wih, senyap. Senyap. Macam bawa go-kart pun ada. Sekarang saya di Curio Dark dan dia punya vibe macam ala-ala sci-fi sikit sebab dalam tu memang gelap. Jom, kita masuk. Tak tahu kenapa aku berbisik ni. Uish, tengok dia punya vibe dekat sini memang lain macam. So inilah menu kita ada. Kita start dengan Rosy Cheek. Sama macam Rosy Cheek ni kan. Yelah, kalau kita compare dengan kopi-kopi lain, selalunya kan kita dapat kopi sugar manis semua. Yang ni dia punya kopi tu masih kuat. Dan dia punya rasa rose tu betul. Dia manis tapi kita dapat rasa rose tu sendiri. Dia bukan macam manis sangat. Yang ni pula mint tea. Bukan mint tea, mint tea. Dan dia punya mint house blend juga. Kita kacau. Tak tahulah bila sebut mint, saya bayangkan mint macam apa. Yelah, mint leaf yang rasa macam herb kan. Tapi yang ni bukan, dia lebih macam mint, spearmint, macam mint daripada gula-gula tu yang macam ada menthol punya sikit rasa. Bukan sahaja konsep dan vibe lain dari yang lain, dengan makanan tadi tu pun lain dari yang lain juga. Dapat juga vibe alaf baru dekat sini. So, jom kita ke next stop pula. Yang menarik di motor C10 ni bukan sahaja electric car, tapi juga feel bila kita naik tu. Seats dia selesa dan luas. Nak baringkan pun boleh ni. Boleh buka sunroof dia. Besar juga sunroof tau. Tengok LED light dia. Boleh buat apa. Lain lah feel bila drive. Kalau tadi dia small, dark, intimate, ni pula nampak besar, luas, terang. Inilah dia, Silver Fox Cafe. Betul-betul Silver Fox ni. Jom kita makan. Inilah dia, siakap mango curry. Mango curry. Jarang juga dengar mango curry ni. Nampak pekat juga. Terasa. Yelah, kalau kita tengok warna dia, mungkin kita ingat Tabasco. Tapi, dia punya rasa memang betul-betul berlemak. Creamy, pekat dan juga rasa masam manis dari mango tu. Tapi sebenarnya dia betul-betul creamy lah. Memang saya suka kali macam ni. Creamy. Espresso mati ni. Tapi jangan risau. Yang ni versi halal. Kita try dia. Betul ke? Tak ada alkohol? Rasa sebiji macam orang kata espresso mati ni rasa. Sebab tak tahulah dia punya syrup dengan push. Memang hampir sama. Rasa dia. Orang katalah hampir sama. Bila kita masuk dalam kafe ni, tengok dia punya dekor semua memang dapat vibe futuristic, modern, alaf baru. Air pun macam tu. Tapi dia punya menu surprisingly juga ada yang klasik juga. So dia ada balance dekat situ. Okay, jom. Lokasi terakhir. Senang betul. Semua setting kita buat dalam satu screen. Voice command, nak buka lagu, set navigation, semua setting kereta buat dekat sini. Dia macam smartphone dah. Atau lebih tepat, kita panggil dia smart cockpit. Tadi kita dah makan berat-berat, sekarang kita nak makan dessert seperti di atas awan. Jom. Inilah dia. Sky Cloud Latte. Atau saya panggil dia Air Khabib. So nampak macam dia punya topi kan. Ada janggut baru kan. Santa. Kita ada matcha cheesecake bingsu. Yang ni cheesecake betul tau. Dia punya bingsu sebab dia matcha punya bingsu, tak manis. Dia betul-betul rasa matcha. Macam biasalah, tekstur bingsu sangat-sangat lembut semua.
Tadi ingat tak berat, tapi berat juga. Dessert dekat sini. Dan manisan dia tak terlalu manis. Sebab itu saya suka dan dia punya konsep dan vibe dekat sini agak futuristik juga. Jauh juga kita berjalan hari ni dan satu pengalaman baru untuk saya bawa EV memang lain macam. Dia punya senyap, dia punya selesa tu. Kita boleh balik sekarang ni dengan tenang. Okay, balik dulu. Jumpa lagi.